Kalau kita menziarahi makam Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, tercatat satu tulisan di makamnya, seorang Sultan Aceh yang sangat termasyhur yang memerintah pada tahun 1607 sehingga 1636. Beliau sangat bijaksana dalam pemerintahan sehingga sebahagian daripada wilayah Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu menjadi bahagian daripada kerajaan Aceh. Di zaman beliau memerintah, Islam berkembang pesat sehingga Aceh menjadi stadi Islam. Di sudut perkahwinan, Sultan Iskandar Muda mempunyai beberapa orang isteri. Antaranya, yang pertama, Puteri Gayo, seorang wanita yang berasal daripada etnik Gayo, salah satu etnik ataupun suku di Aceh Tengah. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan anak iaitu Merah Pupuk. Yang kedua, Puteri Sani yang berasal daripada PD Aceh. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan anak iaitu Ratu Safiatuddin Shah. Ratu Safiatuddin Shah berkahwin dengan anak Sultan Negeri Pahang iaitu Sultan Ahmad Shah. Akhirnya, anak Sultan Pahang itu menjadi Sultan Aceh yang ke-13 selepas Sultan Iskandar Muda. Beliau dikenali sebagai Sultan Iskandar Thani. Dan yang ketiga, Puteri Pahang atau dalam sebutan Aceh Putera Pang. Nama asalnya Puteri Kamaliah, seorang puteri daripada Kesultanan Negeri Pahang setelah Pahang ditakluk oleh Aceh pada tahun 1617. Ada yang mengatakan Puteri Kamaliah adalah adik kepada Sultan Pahang ketika itu, iaitu Sultan Ahmad Shah. Hasil perkahwinan tersebut, mereka tidak dikurniakan anak. Inilah hubungan Kesultanan Aceh dengan Tanah Melayu, khasnya Negeri Pahang.